anda telah pun melakukan satu pengorbanan yang besar. Saya tengok bawa anak kecil sedihnya. Percayalah cakap, kenapa kita perlukan kejayaan? Kenapa? Kenapa kita perlukan kejayaan? Kenapa? Kenapa kita perlu berjaya? Kenapa? Kan perkataan kejayaan juga lahir dalam bahasa Inggeris kita panggil sukses. Orang yang banyak duit sukses. Dia sukses. Orang yang banyak duit dia jadi sukses. Aduh, susah sukses. Atau pun dalam perkataan dalam bahasa Melayu kita pun kita tak mahu tulislah bahasa Inggeris yang kita tulis SU. Boleh? Bunyi dia sama, pengertian dia juga sama, tapi yang tak sama adalah susah duduk ni dulu depan baru kata lain. Bukan successful, maksudnya bukan senang datang dulu baru susah, tetapi setiap kejayaan melalui proses. Tidak ada jalan pintas untuk berjaya dalam file tadi. Jadi percayalah, vision yang saya bersama dengan Tuan Haji Azam buat adalah semata-mata kami nampak bahawa ini satu keperluan di dalam negara. Kita tengok satu bangsa yang menjadi, saya bukan tuan, saya jaga juga. Tuan mau minta kerja, kena pergi jumpa manager. Hari ini program pun tak ada. Kita perlu ubah benda ini. Ini semua dah hasil daripada pemakaran, hasil daripada ilmu. Tanpa ilmu kita sesat. Jadi jangan biarkan yang telah berlaku terus berlaku. Jadi kita perlu melakukan pergaulan, ada melakukan satu benda yang susah. Jadi insyaAllah sukses akan lahir. Kerana peluang kita akan besar. Peluang yang ada terlalu besar. Tidak ada pernah dalam Malaysia atau mungkin maaf cakap terlebih dalam ini sebesar produk yang kita keluarkan hanya satu, tapi permintaan 10 juta lebih. Kalau dikatakan semua orang perlu makan, lagi habis. Anda tidak perlu besar berkongsi dengan kami. Tak perlu kongsi dengan orang. Kalau satu bukan satu mungkin belanja, ada tak? Basic yang kita nanti dengar